Apakah hukum saya tunjuk gambar ayah saya pada bini saya? Gambar tersebut diambil sebelum saya kahwin dengan dia. Adakah dia berdosa sekiranya gambar tersebut ada aurat? Terima kasih. Dia kahwin dengan bini dia tahun 2020. Dia boleh tak tunjuk gambar ayah dia yang 2019? Bolehlah. Apa yang boleh kita lihat di luar gambar, boleh dilihat berjadi gambar. Di luar gambar orang yang menutup aurat sempurna, di luar gambar reality, kemudian dia ambil jadi gambar, boleh dilihat. Di luar gambar dia tidak menutup aurat sempurna. Perempuan yang pakai seluar pendek nampak apa, haram dilihat di luar gambar. Tukar jadi gambar, haram dilihat. Okey? Maka dia tanya sini, gambar ayah dia yang nampak aurat boleh atau tidak? Jawabnya kena faham apa makna aurat. Aurat ini anggota badan orang yang haram kita tengok. Dan mu nak tunjuk ke bini mu, boleh tak aurat ayah mu? Mu sendiri haram tengok, apatah lagi bini mu. Lepas tu dia kata aurat. Okey? Aurat ni yang tak haram tengok siapa? Kita sendiri je. Kerana makna aurat anggota badan kita yang haram orang lain tengok, bukan haram kita tengok. Kita tak haram tengok aurat. Cuma ulama fatwa makruh tengok kemaluan, tengok Angry Bird. Tak ada kerja, ada kerja boleh tengok. Tak ada kerja kan, duduk saja di rumah dengung lah pagi-pagi orang kerja, ini cuti tak kerja nak buat benda tengok kemaluan kejap. Makruh hukumnya dah. Makruh balik bodoh lah dah kerja. Dah tengok dalam kitab-kitab adab qadul hajat. Naklah kamu tidak melihat kemaluan ketika buang air. Ada orang yang tengok siang gitu. Nampak? Jadi kita tengok aurat kita tak ada aurat. Faham? Okey? Tapi apa makna aurat? Aurat anggota badan seseorang yang haram ditonton oleh orang lain. Jadi oleh kerana aurat ayahmu itu haram ditengok, apa begitu tunjuk ke binimu? Jadi nak tunjuk ke binimu, tunjuklah gambar yang harus ditengok di luar gambar. Gitu.